lintas berhampiran dengan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Lori tangki berkenaan dipercayai menuju ke stesen minyak berhampiran. Difahamkan sekurang-kurangnya 6 orang cedera. Asap tebal dapat dilihat beberapa kilometer dari lokasi nahas. Kemalangan juga menyebabkan kesesakan lalu lintas di kedua-dua jalan. Kami akan bawakan perkembangan terkini sebaik menerima maklumat lanjut dari Kota Kinabalu.